Okey, jika kejantanan anda dipersoalkan, solusi paling senang sekali daripada industri automotif senang je. Belilah lori pickup. Dan daripada apa yang sedia ada dalam pasaran kita sekarang ni, tiada yang lebih jantan daripada Ford Ranger Wildtrak. Tapi sekarang, kawan kereta kat Ford Malaysia SDAC dah bawa masuk satu pilihan baru Wildtrak yang mengguna nadi enjin V6 diesel. So hari ni saya nak tengok dengan nadi V6 baru ni, dia lagi rugged, lagi jantan ke tak dan berbaloi tak bayar harga yang lebih untuk beli dia. Nama saya Taurik Azmi dan anda sedang menonton Caricars.com. Okey, penonton dan pengikut setia Caricars dah tahu kami kat Caricars ni memang peminat setia Ford Ranger generasi terbaru ni. Lagi-lagi dalam format atau variant Wildtrak ni, dia memang sangat rugged dan sangat cantik, sangat premium. Dan kalau kita lihat secara visual ni, variant V6 baru ni kat depan dia lebih kurang sama je rupa dengan variant 4 silinder, siap dengan grill dengan hiasan hitam gloss dalam dia ni, memang cantik, rugged. Tapi kat depan, favourite saya untuk Ranger generasi ni, lampu hadapan dia. So untuk Wildtrak ni, dia masih lagi menggunakan lampu LED penuh, siap dengan LED biara bentuk C ni. Memang kau tak boleh silapkan Ranger ni dengan mana-mana pickup truck lain. Tapi bila kita balik ke sisi, pertama sekali anda akan perasan, variant V6 ni dia dapat sport rim lain sikit. Sebab dalam variant 4 silinder Wildtrak, dia pakai rim 18 inci saja. Tapi untuk variant V6 ni, dia dapat rim besar sikit, 20 inci, 2 tona. Daripada pandangan saya, handsome bo. Lagi satu petanda ini variant Wildtrak, nampak ni ada roof rail. So sangat berguna, sangat rugged. Tapi bila anda tengok dekat lagi, variant V6 ni dapat sentuhan unik seperti lambang V6 gloss black kat quarter panel ni, cantik. Tapi yang paling saya suka, tengok ni, stiker pintu Wildtrak V6. Memang sah, tak boleh silap truck ni dengan variant yang lain. Okey, sambung ke belakang lagi dan dekat bahagian flatbed, lagi satu petanda ini adalah variant Wildtrak. Nampak ni sport bar yang nampak betul-betul sporty lah, tak nampak sangat industrial macam apa kat dalam XLT Plus atau XLT. Lagi satu signature untuk variant Wildtrak ni atau mana-mana variant Ford Ranger yang atas sikit, ada side step kiri kanan untuk flatbed. Senang nak punggah barang. Dan kita balik ke belakang lagi, dekat fascia belakang ni, tiada perubahan daripada variant Wildtrak 4 silinder. Rupa dia sama je, tapi tak ada benda nak komplain lah. Rupa dia masih segak, masih handsome, cukup jantan dan rugged. Okey, alang-alang kita ada kat luar kat belakang ni, tengoklah flatbed dia. Flatbed yang sama dengan mana-mana variant Ranger yang lain, cukup besar dan luas dan siap lengkap dengan cangkuk untuk kargo dan apa semua, memang cukup utility. Tapi saya ada perasan satu perbezaan kecil daripada variant V6 ni dengan variant Wildtrak 4 silinder. Kalau anda perasan dekat belakang sini, variant V6 ni dia lengkap dengan soket 3 pin sahaja. Manakala untuk variant Ranger Wildtrak 4 silinder, dia lengkap dengan dua-dua soket 3 pin dan juga soket 12 volt. So, saya nak tahu daripada pandangan tuan-tuan dan puan-puan, adakah Ford membuat satu kesilapan ke sini? Adakah anda inginkan dua-dua soket ada kat sini? Beritahu pandangan anda di ruang komen di bawah. Okey, kita beralih ke bahagian kabin dan saya mula di bahagian hadapan dan saya cuba ringkaskan secepat mungkin. Kalau anda suka rupa, bentuk dan gaya kabin Wildtrak 4 silinder, tiada perbezaan dengan Wildtrak versi 6 silinder ni. Barangan dan hiasan dia semua sama juga. Ia termasuk highlight-highlight seperti, tengok ni, seat berbalut kulit dengan jahitan warna oranye dan juga jahitan logo Wildtrak oranye dekat backrest. Motif ni sama juga wujud dalam steering wheel dan juga hiasan panel dashboard dan glove box. Selain daripada tu, untuk variant Wildtrak kan, apa yang pasti, kelengkapan dan jajan aksesoris semua tahap tinggi, semua ada, hampir lengkap. Ia termasuk meter panel digital, infotainment digital, portrait besar 12 inci kat tengah tu, siap dengan Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Kat bawah dia anda boleh lihat ada port pengecas USB dan juga smartphone charging pad wireless. Kalau kita bincang pasal charger kan, satu tambahan menarik, dekat belakang review mirror ni ada satu port USB-A untuk pasang dashcam lah geng. Selain daripada tu, kat center console ni wujud juga aircon automatic 2 zone siap dengan corong belakang. Dan saya akhirkan bahagian depan dengan menatakan dua-dua seat kat depan ni lengkap dengan power adjustment. So memang mantap lah tahap kelengkapan untuk Ranger Wildtrak ni kat kabin bahagian depan. Jom tengok kat bahagian belakang pula. Okey, balik ke bahagian seat belakang kabin ni dan saya cuba ringkaskan secepat mungkin sekali lagi. Dan secara amnya, pickup truck, ruang seat belakangnya bukanlah yang terluas, terbesar maupun yang
paling selesa, dan ini memang nyata sebab ini satu benda yang kita tak boleh lari daripada pickup truck, cara ia dibina dan apa semua. Tapi saya akan buat satu exception untuk Ranger lagi-lagi dalam versi wild track ni, sebab nanti kita akan tunjuk dinamik panduan dan pengendalian dia cukup selesa dan cukup lembut. Tapi penting sekali tambahan kepada itu, dalam variant wild track ni dia siap dengan kelengkapan yang cukup mewah dan selesa, termasuklah balutan kerusi kulit siap dengan motif jahitan oren wild track ni yang saya tunjuk kat depan, dan juga ada corong aircon belakang, dan kat bawah dia tengok tu memang untuk kegunaan harian lah mana-mana yang duduk kat belakang ni. Ada port pengecas USB A, USB C dan juga plug 3 pin bai. Senang cerita, hidup dalam backseat Ranger ni not bad lah. Jadi nak senang cerita, walaupun ini adalah sebuah lori pickup, ruang dalam kabin ni rasa seakan-akan sebuah kereta mewah. Okey, beralih ke bawah bonet, dan kat sini lah betul-betul menarik dalam Ford Ranger Wild Track V6 ni, sebab dia apa yang saya cakap kat akhir tadi, V6. So kat sini kita tak akan jumpa nadi 2 liter 4 silinder bi-turbo biasa yang ramai orang tahu dengan Ranger ni. Malah kita akan dapat lihat kat sini sebuah nadi 3 liter V6 turbo diesel. Dan output dia sangat tinggi, sangat jantan tuan-tuan dan puan-puan. 250 PS dan juga 600 Newton meter daya torque. Pada pandangan saya, kalau rasa tak cukup jantan, angka torque tu akan confirm kejantanan anda lah. Dan apa yang menarik, apa yang tidak tipikal, nadi diesel ni cukup lancar dengan operasi dia. Malah kelancaran dia, smoothness dia boleh lawan transmisi 10 speed automatic yang dipadankan sekali dengan dia. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, cukup kita belik-belik pusing tengok luar dalam lori pickup ni. Jom kita bawa untuk pandu uji, dan di sinilah saya nak tunjuk perbezaan paling ketara dengan train kuasa V6 baru ni. Jom. Okey, terus terang tuan-tuan dan puan-puan, macam saya dah cakap banyak kali dalam video ni, memang jantan habis pickup truck ni. Dan memang nyata kebanyakan kejantanan itu datang daripada nadi V6 ni. Full lain macam. Dia bukan sebuah nadi diesel turbo yang tipikal, di mana walaupun saya tekan throttle habis, dia tak bunyi kuat macam mesin agricultural tau, yang tipikal untuk mana-mana enjin diesel lah. Dia seakan-akan sebuah enjin V6 petrol besar, tetapi kalau enjin petrol V6 besar tu dia lebih kepada top end power kan. Ini enjin V6 diesel ni dia lebih kepada daya kilas dekat low RPM. So memang sedap lah kalau off the line dan apa semua. Apa yang pasti, jika anda rasa Wild Track versi 4 silinder tu dah cukup macam pepatah orang putih, dia cukup brisk and cukup effortless, yang ini 2x5 tu, terus terang tak tipu, sedap, lazat berkrim. Tapi pasti ada satu trade off lah. Package ni tak sempurna, di mana nombor satu, enjin V6 ni kalau dalam panduan harian traffic stop go memang kuat minum minyak tuan-tuan dan puan-puan. Malah saya punya average ni bawa stop go traffic urban tiap hari ni, semenjak saya padu uji ni, saya punya average lebih kurang 10-11 liter per 100 km. Tu sebenarnya sangat tinggi, dan saya dah gerun bila tiba masanya nak pergi ke petrol pump nak isi tangki 80 liter Ranger ni, sebab kalau nak isi penuh, harga diesel kita sekarang kat Semenanjung Malaysia mau RM230 lebih satu pengisian. Masya Allah. Walau bagaimanapun, apa yang pasti macam saya cakap tadi, daya kilas atau torque daripada enjin ni lazat berkrim. Ramai penggemar pickup truck maupun penggemar off-road akan suka setup ni, sebab dia senang lagi nak off-road. Dan bila pandu jauh-jauh atas highway, di sinilah nadi V6 ni dia cukup menyelah lah. Dia sangat efisien, dan memang nyata ini dibina untuk orang yang lebih kerap memandu atas highway dengan truck ni daripada main off-road. Tapi jangan silap, ini masih sebuah Ford Ranger variant wild track. Jadi ia sebuah pickup truck yang boleh keluar masuk hutan, main off-road, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak tambah lagi, selain daripada kelebihan-kelebihan yang datang dengan nadi kuasa V6 ni, jangan lupa, macam saya cakap tadi, ini adalah sebuah Ranger Wild Track. Dinamik panduan dia dan pengendalian dia cukup sedap untuk sebuah lori pickup. Dia hampir-hampir rasa macam sebuah kereta mewah dekat sini juga tuan-tuan dan puan-puan. Passenger duduk belakang takkan komplain sebab bumpy sangat atau apa bagai kan. Dan apa yang pasti, tahap MVH dekat sini pun boleh tahan
kuat jugalah. So sangat selesa dan apa yang pasti ini Wildtrak tahap kelengkapan aksesori dan jajan-jajan cukup tinggi dan cukup canggih juga, lagi-lagi dengan fakta seterusnya yang saya akan bincangkan dari segi keselamatan. Tapi overall, okeylah. Ini bukan truck untuk semua orang, tetapi siapa yang dah rasa kelazatan V6 ni, lagi-lagi daripada low end torque dia, tak boleh patah balik, bye. Oh, akhir sekali, sebelum saya lupa, alang-alang ini adalah variant Wildtrak. Ia datang lengkap dengan pelbagai sistem ADAS canggih. Termasuklah Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning and Keep Assist, Blind Spot Monitor dan banyak lagi. Jadi nak senang cerita, ini adalah satu truck pickup yang sangat selamat untuk dipandu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak itulah saya boleh ulaskan tentang Ford Ranger Wildtrak variant V6 baharu ni dan memang sah dan nyata. Ini satu lori pickup yang cukup jantan lah tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang ni saya akan cuba jawab soalan anda. Baloi ke beli dan untuk siapa Wildtrak V6 ni dibina untuk? Saya ada satu teori. Ini adalah satu truck pickup yang dibina untuk pengguna yang kerap off-road atau terpaksa keluar masuk jalan yang tidak cantik, tetapi di antara lokasi dia juga kerap naik turun highway. Dekat highway lah. Nadi V6 ni dia cukup menyelah lah pada pandangan saya. Pasti ada lagi satu variant Ranger yang lebih mewah, iaitu Platinum. Tetapi variant Platinum tersebut tidak dapat nadi atau tereng kuasa V6 yang jantan ini. Dan saya pasti ramai di kalangan anda yang ada keperluan untuk sebuah truck pickup dengan kuasa sebegini tanpa jajan-jajan sporty Raptor. Sekarang soalan harga pula. Okey, so senang cerita, tidak marhin tapi tidak terlalu keras pada pandangan saya. Harga dia bermula daripada RM192,888. Pada pandangan saya, jika anda sanggup membelanja kos lebih tinggi sikit untuk running cost dia ni, cukup berbaloi lah truck Ford Ranger ni. Tetapi itu pandangan saya. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Berilah pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe.